Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Alhamdulillah, video telur masin yang tak berapa nak masin menggunakan cara yang lain ni dah mencapai hampir 1 juta di Facebook Nina. Pelbagai reaction Nina dapat. Antaranya banyak juga yang komen, telur ayam boleh pakai ke untuk buat telur masin? Ada juga yang komen, cara ni mudah. Ada juga yang komen, saya dah try, Alhamdulillah menjadi. Saya buat sekali buat 30 biji terus untuk satu papan. Ada juga yang kata, kenapa tak pakai telur naga je? Macam-macam Nina dapat reaction dan komen ya. Jadi hari ni saya detail ni nak akan tunjukkan cara macam mana kita nak buat telur masin ni yang dengan cara yang paling mudah. Jom. Kat sini nak tekankan dulu ya, cara ni adalah cara lain buat telur masin. Tak semestinya cara ni yang terbaik. Ada pelbagai lagi cara yang baik Nina cuma kongsikan dan insyaAllah kita bolehlah tambah ilmu dan belajar benda baru kan. Okey, jom. Okey, mula ni nak ambil telur ayam yang biasa ni, nak cuci bersih. Okey, nak ambil dalam 6 biji je macam tu. Dah settle cuci bersih. Nina kena gunakan satu bahan ni. Okey, Nina ambil cuka ni. Okey, Nina just letak je cuka ni dekat telur ayam macam biasa yang kita dah siap bersihkan tadi. Nina letak agak-agak je. Okey, tujuan kita letak cuka ni adalah untuk kita buat kulit telur ayam yang di luar tu menggelupas ya. Sebab kalau nak guna cuka telur banyak, Nina letakkan sikit air lah. Nina guna air pipe dan Nina perap sekejap ni. Tak perap lah, Nina biarkan je lebih kurang dalam 2 ke 3 minit sehingga lapisan luar kulit telur kita tu menggelupas. Dan hasilnya akan jadi macam gini. Nampak tak? Dia macam keluar, bukan berbuih ya, mana lapisan luar kulit dia dah kan. Dah menggelupas macam ni. Kan, ni tak berapa banyak lagi. Nina biarkan lagi sikit, lebih kurang dalam 1 hingga ke 2 minit lagi. Dan hasilnya akan jadi macam ni nampak tu, dia dah mula menggelupas. Bila dah mula menggelupas macam ni, jadi kita boleh sental lah dan buang daki-daki dia. Kata orang daki dia kan. Itu bahasa pasal lah jadi ini nak tunjukkan dengan cara yang paling mudah. Lepas tu dah settle buat satu-satu macam ni. Okey, kita cuci bersih semua telur ni. Cuci bersih satu-satu. Nina pun dah siap cuci bersih. Nina transfer balik dekat mangkuk tadi. Okey, pastikan cuci bersih Teringat pula Nina ada yang tanya kenapa guna telur ayam, kenapa tak guna telur itik. Sebab yelah, telur itik kat sini susah nak dapat. Lepas tu dalam mahal sebiji RM1 ke RM1.20 macam tu kan. Jadi guna je lah telur ayam. Asalkan bukan makan selalu pun, makan kadang-kadang kan. Jadi benda ni suka-suka dan untuk kita tambah ilmu baru je bagi Nina lah. Tak tahulah orang lain kan. Okey, lepas tu Nina ambil garam ni, Nina letak kat Tupperware. Okey, ini Nina nak pesan Okey, nampak tak? Nina lumurkan dekat garam. Okey, cara ni boleh buatkan kita punya telur masin tu jadi lebih masin dengan kita lumur garam ni dan kita transfer lah. Tapi kalau nak senang, basahkan dulu telur tu. Okey, baru kita start melumur dan kita transfer ke Tupperware yang dah ada garam tu. Tapi kalau nak guna cara lain yang lebih cepat, boleh guna garam halus. Lepas tu awak bungkus satu-satu menggunakan plastik plastik nasi lemak tu kan, yang selapis tu. Lepas tu dah bungkus satu telur tu, lepas tu biarkan. Cara ni akan lebih cepat. Dalam 4 hari macam tu dah boleh makan. Tapi kalau nak buat dengan cara Nina ni yang sesaja ni kan, lebih kurang dalam 7 ke 9 hari macam tu lah baru boleh makan. Lepas tu Nina tuangkan dekat Tupperware ni. Okey, garam kasar ni kan. Okey, lepas tu Nina tutup. Nina tak buka-buka sehingga 7 ke 9 hari. Nina just perap dekat suhu bilik saja. Nina just letak kat rak je. Ni dah siap tutup macam ni. Dah cantik macam ni. Dan Nina start perap.
Kalau nak makan asam pedas kan, bagi Nina tak best kalau tak ada ikan kering ke, telur masin ke, tak best Jadi kebetulan Nina pun ada buat, tak rancang pun nak buat asam pedas tu. Jadi cukup dalam lebih kurang 7 hari macam tu, Nina terus buka lah. Dan Nina, bila Nina tengok kat sini, garam ni dia akan melting lah kan, sebab Nina tak buka-buka, dia akan melting sendiri dan dia akan meresap lah ke dalam kita punya telur tadi. Dan Nina cuci bersih je macam biasa, macam kita nak buat telur masin tu, kan, rebus telur masin tu. Dan teruslah Nina masuk dekat air dan Nina rebus macam biasa. Tada, inilah hasilnya. Suka Nina nak pesan, rasa untuk telur masin ni memang jenis yang tak berapa nak masin lah ya, sesuai dengan selera Nina. Dan kalau kita nak tahu telur masin ni menjadi ke tak, bahagian kuning tu dia akan orange semua. Bila dia orange semua, maka jadilah. Macam Nina ni sebab baru 7 hari agaknya, memang dah rasa masin, rasa dah jadi dah. Cuma kalau ikut betul-betul, yang kuning tu akan terus warna orange lah ya, tak ada kuning-kuning tu tau. Ini hilaf Nina lah ya, antaranya lah sebab Nina nak makan dengan asam pedas hari ni, jadi Nina rebus je macam biasa. Jadi itu je lah perkongsian Nina untuk hari ni. Semoga bermanfaat lah. Mana yang baik tu datang daripada Allah SWT lah, yang tak berapa nak baik tu datang daripada Nina. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhir kata jangan lupa cuba, okey? Dan kalau ada apa-apa boleh komen kat bawah. Itu saja, bye-bye.